Tahun 2015 berlaku satu perkara pelik dalam sejarah harga emas. Harga emas dunia jatuh lebih 10%. Tapi dekat Malaysia, harga emas naik 10%. Macam mana boleh jadi macam tu? Ramai masa tu pelik. Kenapa emas dunia turun tapi harga emas dalam ringgit Malaysia kita naik? Sebenarnya, waktu tu nilai ringgit kita merosot lebih 30% sebab ketidakstabilan ekonomi dan politik. Bila ringgit kita jatuh, kuasa beli kita makin lemah. Jadi walaupun harga emas dunia turun, mata wang kita nilai dia naik. Inilah bukti sebenar yang mana ramai orang terlepas pandang. Emas bukan sekadar pelaburan, tapi ia perlu nilai kekayaan terhadap kejatuhan mata wang. Sebab itulah pakar kewangan sarankan minimum 10% daripada kekayaan kita kena simpan dalam bentuk emas. Strategi dia mudah. Yang pertama, simpan dana kecemasan 3 bulan gaji dalam bentuk tunai. Kedua, peganglah 10% dalam bentuk emas fizikal. Selebihnya, laburlah dalam bidang yang kita ada ilmu, macam bisnes ataupun hartanah. Emas ni mungkinlah tak buat kita kaya mendadak, tapi ia akan pastikan kita ni takkan jatuh miskin. Nak Fiza bimbing cara untuk mulakan sifat emas? Boleh lihat pin video Fiza di profil untuk tahu cara bermula. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan sifat emas.